Korang pernah dengar tak pasal Sulor Alora yang pernah viral sebelum ni? Aiman percaya ramai antara korang atau orang sekeliling korang yang pernah pakai. Maybe mak ayah korang pun pernah pakai. Honestly, kalau korang tanya Aiman, dulu Aiman pun skeptical. Aiman tertanya-tanya macam mana seluar ni boleh bantu ramai orang. Dan feedback dia pun bukan calang-calang tau. So Aiman pun mula buat research. Aiman nak tahu seluar ni apa sebenarnya, teknologi apa yang diorang guna. Jom Aiman explain dekat korang. Seluar Alora ni sebenarnya menggunakan teknologi kondensi, fiber kondensi daripada Jepun. Kondensi ini adalah serat benang yang dicampur dengan seramik halus. Seramik tu sama je macam pinggan mangkuk dekat rumah tu. Sebab seramik memang boleh serap haba. So apa fungsi seramik tu dalam Alora Pants ni? Bila Aiman pakai dekat badan, seramik tu serap haba badan Aiman dan lepaskan balik sebagai FIR, Far Infrared Rays. FIR ni ibarat partikel lembut yang masuk ke dalam tisu dan salur darah badan kita. Tapi apa kaitan dia dengan kesihatan tubuh badan kita? FIR ni bantu buka salur darah yang sempit, stuck. Jadi kalau korang bayangkan jalan raya jam kan, FIR ni macam polis trafik yang datang dan buat balik jalan tu jadi smooth balik. Itu sebab ramai orang kata pakai Alora Pants dapat manfaat kaki lebih ringan, kurang lenguh, kurang kebas, badan jadi warm balik dan stabil. Sebenarnya banyak lagi kelebihan dia, tapi panjanglah kalau Aiman nak cerita. Nanti Aiman buat video lain insyaAllah. Tapi sebelum tu Aiman nak share pengalaman Aiman sendiri. Dulu Aiman ada masalah sciatica pain yang lama sangat sakit dia, sampai susah nak bergerak dan selalu rasa mencucuk dekat bahagian pinggang turun sampai ke tapak kaki. Bila Aiman try pakai Alora Pants, bila dia kompres dan alirkan FIR dengan konsisten hari-hari, Aiman rasa lebih selesa. Dan lepas beberapa bulan pakai, Aiman sendiri terkejut, sciatica pain Aiman makin kurang dan boleh bergerak tanpa rasa sakit. Honestly, walaupun seluar ni agak pricey, tapi memang berbaloi. Tapi kalau jadi member, korang akan dapat harga jauh lebih murah. Kalau korang nak beli satu atau nak harga member, korang boleh pergi dekat link Aiman, dekat bio, tekan je link tu, nanti Roger Aiman. Kalau korang nak tahu lebih atau nak register, tekan je dekat link tu. Nanti Aiman akan direct terus dekat korang, akan consult dan explain dekat korang untuk cara dapatkan pakaian Alora ni.